bahagia. Aku tahulah, engkau tunggu pujaan hati. Tunggu di tempat biasa. Bawah jembatan. Lekas tau. Anggun, apa kau buat? Di sini sudah luar daripada kawasan kampung kau. Lama kita tak berjumpa. Bila kita nak pergi buru lagi? Oh, bila-bila saja pun boleh. Aku kemari disuruh ayah. Aku nak pergi main catur. Marilah ikut bersama. Marilah. Tak payahlah. Aku baru saja dari sana. Lain kali saja ya. Baiklah. Mari. Hai, Anggun. Apa kau buat? Kenapa kau ni? Boleh aku tolong? Hamba cari barang yang hilang, Datuk. Kau cedera? Tak berapa, Datuk. Hanya bengkak sedikit. Lain kali baik-baik. Mari. Kau nak kemana, Baiduri? Tahu dengan tahu dalam makcik. Korang semua boleh balik ya. Baiduri kemana? Baru saja dia keluar cari sayur, Bang. Oh. Lekas pulang ya. Baiklah makcik. Kenapa daya Abang Anggun? Tak apa-apa. Hanya tergelincir saja. Sakit agaknya. Mari aku tengok. Ini mesti dituang lekas. Kalau tidak melarat. Aduh, sedap rasanya. Sedap rasa kening Abang Anggun. Sedap lagi hembusan napasmu yang panas. Letakkan sedikit di atas bibirku, Dik. Nasib baik ada gadis pujaan belayan kasih sayangku. Semalam baru kita berjumpa. Janji bertemu lagi 2 hari. Adakah apa-apa yang dimaksud? Kadang-kadang aku tak mengerti. Rasanya Baiduri macam tak dapat didekati. Manalah ada maksud. Bukankah orang bercinta
Senang sekali kalau selalu bertemu muka. Hanya itu saja? Maksudmu? Marah? Aku ada membawa hadiah untukmu, Baiduri. Untukku? Ya, bukalah. Amboi, indah sungguh sangka ini. Tapi, tentu ada maknanya. Walau bagaimana, aku akan bahagia dalam sangkamu. Telah kuagak. Kau akan gembira dapat pemberian ini. Gembiramu itu membuat lebih nilainya beribu kali ganda. Tentulah cukup lama untuk menyiapkan sangka seindah ini. Kalau ayahku dapat tahu, dia akan berteriak. Masa yang dihabiskan untuk membuat ini. Paginya, dapat menyiapkan 3 keris, 2 pedang, 4 pisau, tak terbilang tombak dan lembing. Perlainan denganku. Bercita-cita hendak menjadi tukang besi. Membuat barang-barang yang indah dan lebih mustahak. Bukan barang-barang senjata. Untuk perang atau pembunuhan. Anggun, kalau kita telah jadi suami isteri, dapatkah kita jadi kaya kalau kita membuat barang-barang keindahan? Kalau yang demikian membuat kau bahagia, apa salahnya kita berusaha untuk kekayaan? Berjanji? Ya, aku berjanji. Kau tak percaya? Akan ku simpan hingga ke akhir hayatku. Sudi ke Anggun menerima seluring ini untuk jadi kenangan? Ku jadikan seruling hatiku teman di waktu sunyi. Lebih baik kau balik saja, Baiduri. Iyalah. Dengan cara membuat kerja serupa ini, hamba fikir kita tak akan gagal. Dengan masa yang singkat, kita kuasai hasil-hasil keluaran dari 2 buah daerah. Kita beli murah dan jual di bandar dengan harga mahal. Hanya yang mustahak sekali. Kita mesti mengatasi gangguan rompak dan samun. Untuk ini, kita perlukan orang-orang kita bersenjata lengkap. Kita perlukan lebih banyak orang, lebih banyak senjata. Dalam perkara ini, hamba terlebih dahulu telah bersedia. Senjata-senjata baru telah pun kami tempah pada Panglima Besi, pembuat senjata yang termasyhur itu. Sudah pun hampir siap, hamba fikir. Nah, itu dah bagus, Panglima. Panglima Gala! Panglima, dikehendaki balik sekarang. Ada apa? Aku memang nak balik sekarang. Beliau mati terbunuh. Mati terbunuh? Panglima, hamba terpaksa pulang sekarang. Silakan. Semoga terhurai benang yang kusut. Lekas pula kita dapat berjumpa. Bukal. Telah hamba terangkan, si belia itu pengacau. Dikatanya hamba penipu. Telah berkali-kali hamba sabar. Tetapi dia mencari pasal juga. Semasa hamba kejar, dia terjatuh. Kerisnya sendiri menikah memomot. Semua orang tengok. Kau tahu, aku baru nak berbaik-baik dengan Panglima Garak. Banyak usaha yang akan memberi untung pada kita semua. Nah, sekarang kau bunuh anak saudara Panglima Garak. Ini satu pembunuhan. Pembunuhan yang tak diatur.
oleh Panglima berantai pengkhianat itu. Pakcik jangan lekas menuduh. Boleh jadi juga ini hanya satu kejadian yang tak sengaja. Tak tahulah aku apa yang menyebabkan kau boleh percaya dengan orang seperti Panglima berantai. Malu seluruh keluarga. Malu melihat kau berkawan dengan orang seperti Panglima berantai itu. Saya masih belum percaya. Tapi Pakcik, biarlah saya selesaikan perkara ini. Pakcik mesti sabar. Saya akan menjumpai Panglima berantai. Aku takkan senang diam sebelum membalas dendam. Aku ikut bersama. Pakcik, Pakcik harus sabar. Percayalah, saya akan selesaikan perkara ini. Tunggulah di sini. Mana Padek dan Kelok? Mereka dah pergi ke tempat Panglima Besi. Bertanyakan hal senjata yang ditempah. Oh. Tak payah terlampau banyak mengikut aku bersama. Cukup satu orang. Aku tak mau berantai salah sangka. Kita tidak bermaksud buruk. Ranai, mari ikut aku. Hari dah malam ni. Anja, Kurnia, Nadine. Kalau nak balik, boleh balik. Baik, Panglima. Baik, Panglima. Besok saya lekas ya. Baik, baik. Jal, dia datang. Abang kau dah balik, Bulan? Belum. Hai, Anggun belum balik dari tadi pagi. Nasi dah siap, Bulan? Sudah ya. Bulan, lusa ada permainan layang-layang di kampungku. Adikku Kenanga akan gembira kalau kau datang. Saya tak dapat pergi. Tak ada orang untuk menolong makcik. Oh, ya pula. Tak apalah, lain kali agaknya. Abang Anjal besok datang? Hai, tentulah. Kau tanya yang bukan-bukan. Ngapa, Bulan? Tak apa-apa. Aku balik ya, Bulan. Nasi lagi, Panglima? Oh, sudah. Ada orang datang nampaknya. Katanya begitulah. Ayah, ada 2 orang nak berjumpa. Itu kan dah betul. Kemaskan ini semua. Orang Panglima Garap. Badik dan Kelok bukan? Tuan. Silakan. Silakan masuk. Mak Bulan, sediakan air. Tak apa, Panglima. Kami nak segera. Oh, silakan duduk. Terlebih dahulu hamba memohon maaf, Panglima. Ya. Kerana hamba membawa pesan dari Panglima Garap. Oh. Panglima Garap minta disegerakan senjata-senjata itu. Oh. Lebih daripada separuh telah hamba siap. Mari hamba tunjukkan. Baru balik kau, Anggun? Saya, ya. Ini anak hamba, Anggun.